Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk dan yatim, asatizah yang dirahmati Allah sekalian. Kita bertemu pada kali ini tadabbur surah Yusuf bahagian yang ke-8. Pada hari ini kita menyambung kepada perbincangan kita surah yang membekalkan panduan bagaimana menguruskan up and down dalam kehidupan. Dan inilah yang dibawakan dalam surah Yusuf, surah yang mempunyai 111 ayat. Dan surah ini adalah salah satu daripada surah Makkiyah. Bagaimana kita maklum bahawa surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang membawakan kita kepada keimanan. Dan zaman sekarang bila bercakap tentang motivasi ataupun tentang semangat untuk hidup, bekerja, berkeluarga, maka surah-surah Makkiyah ini adalah surah yang dibaca oleh para sahabat walaupun mereka sudah sampai di Madinah memimpin negara, mereka tetap membaca surah Makkiyah disebabkan surah ini membawakan kepada base, kembalikan kepada asas, iaitu tentang akidah yang akan menyebabkan seseorang itu terjauh daripada punca kepada kegelapan ataupun kezaliman yang besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa sekarang, bila bercakap tentang kegelapan ini dikaitkan dengan kebuntuan, kekeliruan, ataupun ia membawa kepada mental issue yang berada dalam masyarakat sekarang. Jadi mengapa manusia berada dalam keadaan isu mental yang kritikal? Ia juga disentuh di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Kahfi, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah bercerita tentang mungkin Nabi akan kena bakhi'. Bakhi' ini adalah orang yang amat stres dengan sesuatu isu sehingga boleh merosakkan sampai boleh membunuh diri. Ya. Jadi perkara itu bukanlah asing. Kalau seseorang yang mengalami isu mental, maka dia akan mengambil keputusan Panadol 20 biji ataupun dia kelar kepada tangan dia, ataupun kalau boleh nak terjun ya daripada jambatan Pulau Pinang ya. Perkara itu bukanlah perkara mustahil, tetapi kerana Allah memberikan panduan pada Nabi, memberi panduan kepada kita, ada perkataan hadzal hadis. Hadzal hadis ini menarik disebabkan ia merujuk kepada Al-Quran, tetapi Allah menggunakan perkataan hadzal hadis ya. Kerana Al-Quran ini, tuan-tuan, dia bersifat hadis, iaitu sesuatu yang perlu didiskusikan, perlu dinyatakan, perlu dicakapkan. Jadi kebimbangan Nabi dalam surah Al-Kahfi, ayat yang saya bacakan tadi, ialah kerana salah satu kesan daripada kristianisasi dan juga secularism yang berlaku pada zaman Europe dahulu. Orang Europe dia tak tahu nak pergi buang air dekat mana ya, pada waktu zaman gelap, dark age dahulu. Mereka menghantar pelajar-pelajar yang cemerlang pergi ke Andalusia ketika zaman kebangkitan umat Islam zaman dahulu. Di sana belajar cara berfikir, sains dan sebagainya. Dan sebahagian daripada mereka revert, masuk ke dalam agama Islam. Sebahagiannya kekal dan kembali balik ke Europe.
Mereka membawa kepada pencerahan, dan itulah zaman Renaissance. Dan kesan daripada mereka melihat bahawa dulu kami berfikir bila berada dengan Kristian tidak dibenarkan berfikir berkaitan dengan sains, kemajuan dan sebagainya. Maka mereka meletakkan apa? Mereka meletakkan bahawa agama tu sendiri-sendiri, personal. Ya, untuk memajukan negara, mereka gunakan sains, mereka gunakan kemahiran berfikir yang diajarkan di Andalusia dalam tradisi tamadun Islam. Dan itulah berlakunya secularism. Ya, secularism ini adalah respons kepada agama Kristian yang memandulkan cara berfikir. Ya, di dalam agama Kristian tidak boleh berfikir lebih, kerana kalau berfikir lebih maka ia akan membawa kepada murtad di dalam agama Kristian. Jadi itu asal usul, dan itulah yang Nabi kata fala'allaka ba'in. Allah menyatakan Nabi mungkin akan stres atharihim, kesan daripada kristianisasi itu, ataupun bukan sekadar Kristian, tak semestinya orang Islam masuk Kristian, tetapi orang Islam kalau zaman dahulu, orang Europe yang cream of the society pergi dihantar ke Andalusia, tetapi bila Europe naik, Amerika naik, maka cream of the society dalam negara Islam dihantar pula ke Europe ataupun ke Amerika. Dan mereka sebahagiannya dia ambil idea secularism yang ada dekat barat, dan itulah yang dibawa ke negara Islam. Kecuali orang Islam yang mengamalkan hadzal hadith, iaitu sentiasa diskusi dan cuba mendalami kepada Al-Quran, maka secularism tidak akan berlaku. Antara idea secularism yang berlaku di Europe ialah mereka mengatakan bahawa Tuhan tidak ada kaitan dengan jalan raya. Tuhan tidak ada kaitan dengan kereta, kemajuan, bangunan, ekonomi, tentang politik, tentang sosial. Tuhan itu hanya di dalam sinagog ataupun di dalam church, dalam gereja. Tetapi Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami yang menjadikan zinah. Zinah itu sama ada matahari, bulan, itu perhiasan ya untuk menguji amalan kita. Tetapi kereta, surau, bangunan, ekonomi itu juga adalah zinah. Yang sebenarnya Allah kata hakikatnya ja'alna, kami yang menjadikannya dengan memberi ilham kepada orang-orang yang menciptanya. Sudah tentu kita akui tuan-tuan, kerana apa? Kerana orang yang berfikir tentang ekonomi, memajukan negara, dia pakai otak pun otak daripada Tuhan. Dia macam bahasa kasar sikit kan. Ya. Jadi kalau dia pakai otak daripada selain daripada Tuhan lah kan. Maksudnya dendrite ataupun dia punya electricity yang berada dalam otak itu, ataupun tenaga yang ada, ataupun sel yang ada, ini diambil selain daripada Tuhan, mungkin bolehlah dikatakan bahawa kereta ataupun jalan raya itu dibina tanpa sumbernya daripada Tuhan. Baik, pada hari ini kita akan menyambung kepada ayat 87 hingga 98 daripada surah Yusuf. Sebelum ini pada ayat yang ke-86 kita melihat kepada salah satu isu mental yang pernah berlaku kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum ini kita bincang, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Iaitu Nabi Yaqub apabila dia kena wabyatat ainah, iaitu matanya ada selaput putih, ya, maka anak dia makin tekan dia lagi, ya, dan akhirnya dia kata innama ashku bathi wa huzni, aku mengadu kesedihanku, keresahan ataupun kebimbangan aku ini kepada Allah, ya. Sedih cerita lama dengan sedih cerita baru. Cerita lama ialah Nabi Yusuf yang hilang. Cerita baru ialah Binyamin yang hilang. Maka Nabi Yaqub menyatakan aku mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah terapi terbaik bagi isu mental sebenarnya. Ya, isu mental, isu perasaan, kerana manusia ada perasaan. Jadi kalau ada yang kata bahawa isu mental ini orang beriman tidak ada isu perasaan ataupun tekanan mental, sebenarnya ini dijelaskan oleh kisah Nabi Yaqub
Kalau dalam surah Maryam pun ada dijelaskan, Maryam itu kalau boleh dia kata apa? Ya laitani mittu qabla hadha, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Ya, perkataan-perkataan itu bukan tanda tidak beriman, tetapi tanda mereka adalah manusia biasa, dan yang pentingnya apa? Cara nak menguruskan respon kepada perkara tersebut. Macam orang sakit, ya, kalau orang sakit maka kita acknowledge dia sebagai sakit. Kalau sakit mental, dia sakit sekejap, tapi kalau dirawat, doktor tak ada pula cakap ini pasal gula terlebih lah ni, itu sebabnya macam ni dia tak, doktor tak cakap begitu, ya. Doktor ada disiplin. Tapi kalau doktor yang memang mulut tak ada insurans tu, memang dia terlepas jugalah kan, pasal mungkin dia tidak mengikut etika yang sepatutnya. Maka anak-anak Nabi Yaqub, kerana mereka melihat ayahnya ni berkali-kali mengingatkan pasal Nabi Yusuf, memang dia buat perangai begitu, ya. Dia kata bahawa qalu tallah tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. Memanglah anak Nabi Yusuf ini, abang-abang ni dah tak tahan sangat pasal si ayah ni asyik mengingat kepada Nabi Yusuf. Yang lepas-lepas lah, kan. Tetapi masalahnya ialah ini adalah perkara yang besar. Jadi pada hari ini kita menyambung ayat 87, ya. Dalam keadaan stres, dalam keadaan Nabi Yusuf ataupun Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf itu katarak, ya. Pada waktu itu Allah nyatakan pada ayat 87, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirin. Seorang ayah yang ketengah dalam keadaan tertekan, anaknya buat perangai, pada waktu itu masih lagi memanggil anaknya, wahai anak-anakku. Dia tak panggil, dah, kamu. Tak ada panggil kamu saja. Dia panggil anak-anakku. Dia bila ada ku, ya, ada kata ganti nama dikaitkan dengan sesuatu objek yang kita belajar dalam bahasa Melayu, tuan-tuan, kan. Itu dalam bab balawah, dalam bab pengucapan, ia menandakan bahawa orang itu masih lagi menyayangi. Ya, itu sebabnya di dalam Al-Quran bila Allah menggunakan ya ibadi, wahai hamba-ku, kalau terjemahannya. Tapi kalau ibadi itu maksudnya hamba kesayanganku. Hamba kesayanganku. Jadi di sini bila Nabi Yaqub menyatakan menggunakan perkataan ya baniya, walau dalam keadaan yang amat stres, ya, kehilangan 2 orang anak setakat ini, ya, maka masih lagi Nabi Yaqub boleh mengawal perasaannya, melakukan tanggungjawabnya. Apa tanggungjawabnya? Sebagai seorang ayah, memberi nasihat kepada anaknya, idhabu fatahassasu, kamu pergilah cari maklumat tentang Yusuf dan juga saudaranya Binyamin. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah, birauhillah. Ya, diterjemahkan sebagai rahmat Allah, kerana rahmat Allah ini mempunyai satu bau, ya, mempunyai, dia ada kaitan juga dengan rawaha, itu roh. Maksudnya kalau seorang manusia itu, tuan-tuan, kita ini selalu mengharapkan rahmat Allah, kita akan bangkit, kita boleh rejuvenate walaupun kita rasa depressed di dalam kehidupan. Dan itulah yang perlu diberikan kepada pesakit-pesakit mental, ya, ataupun pesakit-pesakit biasa pun, bahawa jangan putus asa. Rauhillah digunakan di sini istilah rauhillah, tidak rahmatillah, ya. Pasal rahmah itu akan memberikan ruh, ya. Walaupun ruh ini kita tak tahu macam mana ilmunya kecuali sedikit yang dinyatakan dalam surah Al-Isra, tetapi salah satu daripada pengaruh ataupun kekuatan ruh, tuan-tuan, ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Isra itu Allah mulakan dahulu dengan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Beberapa ayat selepas itu wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka ada orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh pada Nabi, maka Nabi kata tak ada ilmu kecuali sedikit sahaja. Baik. Jadi apa poinnya? Kalau zaman ini roh itu dapat dihidupkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Pasal dengan Al-Quran kita dapat syifa dan dapat rahmat. Ya, dapat syifa itu penawar. Kita menghadapi ujian dalam hidup, kita mesti sakit, tercala, maka ia cepat-cepat dirawat oleh Al-Quran. Itu kesan Al-Quran. Ya, makin banyak lagi baca, orang itu cepat healing. Zaman sekarang orang guna istilah healing. Dia cepat terawat.
Kalau tidak, asyik sakit dia. Kan? Dan itu sebabnya kalau nak tahu orang tu sakit ke tak sakit, dia selalu keluar perkataannya, aku sakit hati. Itu tandanya orang tu sakit dah tu. Jadi kalau kita dengar perkataan sampai keluar perkataan aku sakit hati pada seseorang, orang ini perlu dirawat cepat. Ya, hospital mana namanya? Namanya Hospital Al-Quran. Ya, belum lagi lah ada nama lagi, mungkin nanti kat Pahang ada nak buat Universiti Quran. Ya, tetapi maksudnya ialah Al-Quran itu institusi yang boleh merawat terus. Syaratnya apa? Baca dulu, dan kalau boleh baca dengan memahami apakah ubat penawar yang ada. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Pasal apa? Pasal mereka ni dah putus asa dah, Binyamin dah kena tahan, ini cabaran masalah yang berlaku dengan keadaan ekonomi yang berlaku. Bila ada ujian atas ujian, tuan-tuan, maka ia menyebabkan seseorang itu boleh putus asa dalam hidup. Ya, dan bercakap tentang putus asa ini pernah disentuh di dalam surah Hud. Cara ringkas tentang psikologi manusia kita, ya. Dalam Al-Quran ada lebih 50 tempat berkaitan dengan psikologi manusia. Allah menggunakan perkataan al-insan. Pada ayat yang ke-9 surah Hud itu Allah nyatakan apa? Tentang manusia ini bila diberikan azaqna, ya, mir rahmatina, diberikan dirasakan rahmat. Tak kisahlah apa tuan-tuan kan, rahmat itu tangible ataupun intangible. Sama ada kita dapat kebahagiaan, kita dapat kuasa, harta, kereta, apa lagi? Kesihatan, ya. Maka apakah yang realiti berlaku pada ayat 9 surah Hud? Allah kata Allah akan tarik sebahagian daripadanya. Itu perkara yang akan berlaku pada setiap masa. Allah bagi rahmat, Allah akan tarik sebahagiannya. Naza'na minhu. Ya. Respon manusia secara default adalah apa? Ya'us kafur. Ya'us kafur. Dan itu ada kaitan dengan wala tayasu min rauhillah. Apa maksud ya'us? Berputus asa dan dia tidak bersyukur. Itu sebabnya ada orang bila dia buat bisnes, dia drop. Bila dia ada kejayaan, dia drop. Pada waktu itu dia rasa, ya Allah. Ataupun dia sihat, dia drop, sakit. Maka apa jadi? Ya Allah, tak tahulah aku ni ada harapan ke nak baik ke tak baik. Waktu dia makan ubat dia tu, bila hari pertama makan tak baik lagi, ya, atau hari kedua tak baik lagi, dia mudah berputus asa, kemudian dia kafur. Maksudnya apa? Tak tahulah ya Allah, memang tak tahulah, rasanya tak boleh kerja, lepas ni tak boleh. Dia fokus kepada perkara yang tidak baik. Tetapi Allah bagi ubat pada ayat yang ke-11 surah Hud itu, iaitu illal ladzina sabaru wa amilus salihat. Orang yang bersabar, ya, orang yang bersabar. Itu tema antara tema dalam surah Yusuf. Dia buat apa? Dia tidak akan putus asa pasal dia kata selama hari ni aku pernah sakit, aku boleh je lepas tu Allah bagi sihat. Sabar kejap. Lebih kurang begitu dia cakap. Selama hari ni aku dapat sihat. Aku kena bersyukur lah, dah 20 tahun boleh guna kaki ke tangan. Okey, kalau sakit sikit ini Allah punya. Kan begitu. Sabar dalam surah Al-Baqarah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bukan sekadar pasal mati je kita baca, tuan-tuan kan. Kaedah berfikir dalam sabar dalam ayat 155 surah Al-Baqarah itu ialah apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 3 mindset untuk sabar dalam 155 156 surah Al-Baqarah. Yang pertama, asaba. Asaba tu macam kita main dart. Bila kena bullseye itu, maksudnya itu asaba. Apabila kita kena ujian dalam hidup ini, sebenarnya ia adalah bullseye. Memang tepat daripada Allah untuk kita. Tak pernah tersalah alamat dan tak pernah pula kata random. Ini pasal awak lah yang menyebabkan saya dapat jadi begini. Tak. Itu mindset sabar yang pertama yang dibekalkan Allah. Nak jadi sabar, kena ingat bahawa ujian yang hadir bukan untuk orang lain, memang tepat untuk kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah nyatakan inna lillah, iaitu kami milik Allah. Jadi bila kita mula melepaskan, kita tak ada cuba untuk holding bahawa kalau ada orang yang kita sayang meninggal, kalau kaki kita sakit, tangan kita sakit, bisnes kita rugi dan sebagainya, kita tahu bahawa perkara ini bukan milik kita. Dia bila milik kita itu yang mencabar, tuan-tuan. Ya, mencabar pasal kita rasa macam kalau ditarik balik tu, itu yang gitu. Dan yang ketiganya wa inna ilaihi raji'un, dalam keadaan ujian itu kita tetap akan kembali makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makin jauh.
Dan bila kita pergi balik pada ayat 11 surah Hud tadi, ayat 9, bercakap tentang rahmat bila ditarik. Maksudnya apa tuan-tuan? Siapakah orang yang paling mudah untuk tersiksa, kan? Paling putus asa, paling tidak bersyukur? Orang yang dapat rahmat sikit ke dapat rahmat banyak? Yang paling tersiksa. Bila dapat rahmat banyak, ditariknya banyak. Nah, bukanlah tarik banyak, tarik sikit pun, tapi pasal dia dapat banyak. Contoh tuan-tuan kan, orang yang biasa dalam akaunnya ada 100,000, kalau dia drop jadi 90,000, berapa persen dia drop? 10%. Orang yang biasa dalam akaun dia RM10 je, kan? Dia drop jadi RM9, berapa persen drop? 10% juga. Ya. Tapi mana yang lebih tersiksa biasanya tuan-tuan? Yang 100,000 tu ke ataupun yang RM10 tu? Kan? Bergantunglah tu, kan? Jadi itu sebabnya mengapa dalam hidup kita ini relativity ni satu perkara tajuk lah. Memanglah Einstein bincang dalam dia punya topik, tapi dalam behavioral economics ada satu buku oleh Dan Ariely, seorang Israeli lecturer daripada US. Dia cerita manusia ni tak berapa rasional sangat. Tak berapa rasional sangat, tapi lebih daripada itu nak ceritanya apa? Yang lebih tertekan dalam sesuatu perkara, ya, bab ditarik ini adalah orang yang banyak dapat rahmat daripada Allah. Kecuali bila dia dapat teknologi iman dan sabar daripada Al-Quran, baru dia boleh ada absorber yang stable. Kan? Dia kalau kereta lama tu, kalau kena lubang sikit pun dah gitu kan. Tapi kalau kereta baru absorber bagus tu, dia lalu tu dia macam tak ada lubang. Pasal apa? Pasal hati ini adalah absorber yang perlu dilatih. Nak jadi absorber mahal ke murah, dia mesti dilatih dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia boleh absorb ujian-ujian, ya, bam yang tinggi pun dia relax saja. Tapi setengah itu baru sikit je jalan tak rata dah gegar-gegar kereta je. Disebabkan apa? Disebabkan absorber ataupun sistem suspension ke apa ke, itu bagi orang kereta faham lah tu, ya. Tapi bagi kita, hati kita ini, kita nak jadi harapnya seperti Nabi Yusuf, hujannya besar-besar, bam itu mungkin sampai begitu kot, tapi tetap juga boleh melayari kehidupan. Dan juga seperti Nabi Yaqub. Baik, jadi Nabi Yaqub tetap dalam keadaan depressed, dia tetap juga melaksanakan tanggungjawab. Itu penting tuan-tuan, ya. Disebabkan apa? Di dalam keluarga, kadang-kadang anak mungkin ada masalah, ya, ataupun kalau kita ambil angle suami isteri, maka kalau anak bermasalah, hilang arah, terpisah daripada keluarga, Nabi Yaqub sebagai ibu, sebagai bapa, perlu terus mendoakan dan berusaha mencari jalan kembali kepada anak. Itu yang kita belajar tadilah, ya. Satu poin saya highlightkan, fatahassasu, cari jalan, ya. Dan berikan nasihat kepada anak, walaupun anak tu, abang-abang Nabi Yusuf ni, perangainya memang kalau nak kira memang, kan? Tetapi masih lagi Nabi Yaqub tidak berputus asa. Dan dia bernasihat pada anak pun jangan putus asa. Jangan pula dia nasihat pada anak jangan putus asa, tapi ayah aku dah putus asa dah dengan kau, tapi kau jangan putus asa. Lain lah tuan-tuan kan? Pelik dia punya tu. Nabi Yaqub boleh bernasihat kepada anaknya dengan wala tai'asu min rauhillah, kerana si ayah itu sendiri pun tanda seorang tidak putus asa daripada rahmat Allah. Apa tandanya tuan-tuan? Dia masih lagi melaksanakan tanggungjawabnya dalam keadaan tertekan, dalam masih lagi ada ujian, ya. Itu satu contoh, ya. Ataupun kalau ibu bapa mudah kecewa dengan perkembangan anak, maka kita jangan berputus asa. Anak berubah dengan masa, ya. Itu sebabnya dalam ayat tadi itu Allah nyatakan la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Orang yang kafir sahaja, orang yang tidak bersyukur sahaja yang akan berputus asa tentang progres dalam bisnes, progres dalam keluarga, progres dalam diri. Orang kafir sahaja. Orang kafir tu maksudnya apa? Orang yang tidak bersyukur. Selama hari ini saya daripada kecil sampai ke besar ini, kan itu berdasarkan progres yang Allah berikan. Jadi cara berfikir menghargai progres pasti berlaku, itu adalah satu cara untuk kita menjadikan hati kita kuat dalam kehidupan.
Ataupun dalam organisasi ada staf yang berputus asa apabila projek gagal, maka bos kena bawakan ayat 87 ni. Wala tayasu min rauhillah. Ya, jangan mudah putus asa. Kerana di sebalik rauhillah itu adalah harapan dan semangat walau dalam cabaran kerja. Ya, itu antara poin yang kita boleh belajar pada Nabi Yaqub dalam nasihatnya. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjah fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka anak-anak Nabi Yusuf ini kerana ayah masih lagi percaya. Kalau tuan-tuan perasan dia masih lagi percaya, ada trust. Ada trust. Trust ini tuan-tuan, walaupun kita telah disakiti, trust jangan dihabiskan kepada orang-orang di sekitar kita. Dia pasal bila ada trust hilang, ya. Bila trust hilang, maka sebenarnya itu sebelum kita cakap apa kesan pada anak itu satu, tapi kita kena check dulu. Itu kesan kita ini mungkin kurang trust kepada Allah. Gitu tuan-tuan ya. Kesan pada anak memanglah kalau Nabi Yaqub tak percaya pada anak dia, dah lah kau buatlah apa-apa saja, tak payah dah kau nak kan, tak payah nak pergi ke Mesir, nak pergi cari adik kau, aku tak percaya, entah siapa lagi hilang, begitu kan. Bila trust hilang, jadi biasanya manusia akan hilang trust pada manusia semudah itu, tetapi orang yang nak cakap begitu kena ingat dulu, kamu trust pada siapa sebenarnya, begitu. Dalam surah Ali Imran ayat 159 ketika kumpulan pemanah dalam perang Uhud itu turun daripada Jabal Ruman, Nabi dah beri arahan. Pada waktu itu 70 orang syahid tuan-tuan, kerana ada kumpulan yang tidak ikut arahan Nabi. Tapi Nabi masih lagi tidak putus tawakal kepada Allah selepas peristiwa itu. Ya, caranya ialah apa? Nabi terus memaafkan mereka, memohonkan keampunan atas dosa mereka, lari daripada stesen. Dan yang ketiganya sentiasa berbincang pada urusan-urusan selepas itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Isu tuan-tuan ya, bila orang buat hal, kita nak percaya susah. Kalau kita mesyuarat dengan dia pun, kita nak percaya ke tak percaya? Percaya ke tak percaya, kan? Tetapi bukan isu percaya pada dia. Kita percaya tak pada Tuhan. Kalau percaya pada Tuhan, biarkan Tuhan uruskan dia, kerana kamu sudah mengikut step yang dibagikan oleh Tuhan. Dalam suami isteri ke dengan anak ke sama tuan-tuan, mudah kita hilang percaya. Dulu masa kahwin tu percaya macam tu, kan? Lepas buat satu silap begitu, satu lagi silap begitu, lagi silap begitu, kan? Tetapi dia akan masih lagi ada trust pada Nabi Yaqub kerana ada tawakal kepada Allah. Tawakal itu maksudnya trust, ya. Masih wakilkan Allah, tolong uruskan dia. Saya mungkin dah hilang trust, tetapi kerana bertawakal padamu ya Allah, saya masih lagi membina kepercayaan padamu, maka engkau boleh uruskan dia, dan suatu hari nanti orang ini mungkin lebih hebat daripada saya. Dan itulah yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan boleh bayangkan, bermusuh dengan Abu Sufyan 20 tahun, boleh percaya ke? Kan? Boleh percaya ke orang ni? Tetapi kerana Nabi bukan kerana sekadar percaya kepada manusia, tetapi percaya kepada Allah. Maka mereka masuk ke dalam Mesir dan mereka masuk menghadap Nabi Yusuf. Berkatalah mereka, wahai Datuk Menteri ataupun ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana ad-dur, ya, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Jadi maksudnya mereka sudah makin down lagi, ya, mereka merendah diri. Kerana apa? Dulu mereka ada barang dagangan yang bagus, tapi semua sudah digunakan. Sekarang tinggal barang dagangan apa? Bibida'atin muzjah. Muzjah itu maksudnya orang pun tak nak, ya. Dia kalau bawakan apa, nak bagi telefon tu bateri pun dah mati. Ya? Nak bagi sebagai barang cagaran bila masuk ke Mesir tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, fa'awfilanal kayla wa tasaddaq alaina. Tolonglah sempurnakan barang bantuan kepada kami dan tolonglah sedekah kepada kami. Ya. Jadi mereka merayu ni. Mereka merayu,
innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah akan membalas bagi orang yang menderma, bermurah hati. Apa yang kita belajar di sini, tuan-tuan? Apabila kita bercakap tentang untuk keluarga, anak atau keluarga menghadapi kesusahan, maka ibu bapa perlu mengakui kesusahan anak, bukan menafikan perkara tersebut. Ya. Apa-apa kesusahan lah, dari segi material ke, dari segi emosi ke. Kalau suami isteri ada kesusahan, yang ini mungkin susah dari segi emosinya, mungkin ada masalah di tempat kerja ke, masalah apalah, maka jangan dinafikan perkara tersebut. Jangan dinafikan. Ya. Jadi ini yang berlaku. Dan kalau di dalam tempat kerja mungkin ada staf yang malu atau enggan mengakui kesukaran, maka kita tahu bahawa daripada abang Nabi Yusuf, mereka belajar untuk mengaku. Mengaku ni satu kemahiran yang penting, tuan-tuan, untuk menguruskan cabaran kehidupan. Mengaku je dulu. Kan? Sebabnya kalau bos pun biasanya dia suka staf yang mengaku. Dia salah satu sebab mengapa kalau kita tengok sejarah Ford, kalau tuan-tuan baca buku satu tu, daripada Mulali, CEO dia yang barulah lepas tu. Ya, pasal Ford di senior, Ford di junior tu, dia punya pengurusannya menyebabkan apa? Dia punya manajemennya itu, kalau dalam meeting, suka bagi data-data yang cantik-cantik. Lebih kurang kalau bos tanya, macam mana sekarang? Okey bos. Itu jawapan-jawapan yang biasa subordinate akan cakap, terutama bagi ketua yang garang. Kan? Garang. Tapi tak garang pun dia cakap begitu juga. Pasal semua orang nak rasa dia okey di depan bos. Tetapi bila mereka camouflage ataupun sembunyikan maklumat sebenar kedudukan Ford, contohnya, ya, yang tengah trouble, Ford kereta tu dekat US tu, maka itu yang menyebabkan kejatuhan. Maka bila datang CEO baru namanya Mulali, dia kata syarat dalam meeting ialah jangan hantar wakil. Jangan hantar wakil. Biasa yang ketua jabatan hantar timbalan ke, tak boleh. Ketua jabatan. Satu lagi ialah kalau meeting, kalau present sesuatu baik dengan tak baik, present sekali. Dan yang lain jangan skeptik. Jangan kalau kata dia ni tak baik, dia tak perform, dia ni. Dia bagi syarat-syarat, meeting ada 10 syarat lebih kurang gitu, tuan-tuan. Jadi ini yang kita belajar daripada ini bukan daripada Mulali, ini 1400 tahun yang lepas daripada surah Yusuf, bahawa mereka mengaku sahaja. Mereka mengaku sahaja bahawa mereka ini berada dalam keadaan yang amat susah, ya. Maka kesannya apa? Nabi Yusuf kata apa? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Ya. Bila sudah pun mereka mengakui, maka Nabi Yusuf pun mulalah nak bawakan kepada solution. Tuan-tuan perasan ya, nak bawa dah ni, tapi solution ni bermula dengan apa? Nabi Yusuf bila dengar sahaja bahawa keluarga kami ni susah, Nabi Yusuf teringat siapa, tuan-tuan? Teringat ayah dia. Teringat ayah dia. Dia bukan sekadar kami tu kami, tetapi ini ayah ni. Macam mana nak bawa kepada solution? Nabi Yusuf tak terus bawa kepada bawa ayah kamu. Tak ada, kan? Habislah, bocorlah rahsia, kan? Tapi dalam masa yang sama, kalau bocor rahsia pun tak ada masalah. Cuma tak strategik. Takkan Nabi Yusuf nak pergi ke Palestin. Kalau pergi ke Palestin, Nabi Yusuf lower hand. Tapi kalau katakan keluarga ini pergi ke Mesir, upper hand. Dalam hidup ini, tuan-tuan, ada masa kita kena memilih jawapan upper hand agar jangan diremehkan. Kalau tidak, alah kau ni lebih kurang je. Ini tempat kita dulu duduk membesar, dia lain. Tapi bila berada dalam keadaan upper hand, itu akan menyebabkan izzah dapat dan kebenaran dapat ditegakkan. Maka Nabi Yusuf, ya, mempunyai strategi itu, maka dia bercakap apa? Kamu kenal tak? Ma fa'altum, apa yang kamu lakukan pada Yusuf dan adiknya semasa kamu jahil. Jahil itu maksudnya bukan tak ada ilmu, tuan-tuan, ya, tetapi ada ilmu tapi ikut perasaan. Ya, silap priority. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, bila kita memohon ampun, maaf, kita mohon kemaafan ketika kita jahil. Apa maksud jahil? Kita belajar sampai tinggi pun, tetapi bila kita utamakan perasaan berbanding dengan kebenaran, itu namanya jahil. Itu sebabnya belajar dekat universiti, tuan-tuan, sebenarnya pelajar-pelajar tidak pun terjauh daripada kejahilan, kecuali mereka perlu mempunyai kawalan emosi.
Itu sebabnya dikaitkan dengan EQ. Dan EQ banyak dikawal oleh apa? Oleh hati, dan hati itu dikawal oleh dengan keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, ayat yang ke-89 ini menjelaskan kepada kita kalau anak belum sedar, masih dalam kekeliruan, maka ibu bapa perlu mendorong anak untuk introspeksi. Introspek itu maksudnya dengan approach, coaching ataupun soalan. Jangan terus cakap je, kamu salah. Kan? Kalau cakap begitu, dia tak semestinya sedar bahawa dia salah. Tetapi bila ditanyakan balik, apa yang kamu buat pada Yusof, apa yang kamu buat hari tu yang projek hari tu, kertas kerja hari tu, kan begitu kan, kalau dalam di pejabat, ya. Jadi staf pernah membuat kesalahan dalam tugas lalu, ya, maka belajar daripada hal alimtum ma fa'altum. Itu pertanyaan Nabi Yusuf, iaitu tanya, ya, kerana tanya itu menyebabkan jawapan benar datang daripada mulut orang yang menjawab berbanding dengan bos sendiri nak cakap, saya rasa awak ni memang salah, kan. Orang susah nak mengaku salah, tuan-tuan. Dan apa kesan bila Nabi Yusuf bertanya begitu? Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka merespon, kamu ni Yusuf. Dia dah mula dah, pasal dia dah dapat clue dah kat situ. Macam mana pula yang pemerintah ini tahu pula satu nama Yusuf? Memanglah namanya Yusuf kan. Tapi macam mana pula dia boleh cakap apa yang kamu buat pada Yusuf? Yusuf yang lama lah, bukan Yusuf yang sekarang. Ya. Jadi adakah kamu Yusuf? Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, ana Yusuf. Ya, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ini adalah Binyamin, saudaraku. Qad manna Allahu alaina. Allah telah memberikan kurniaan kepada kami. Sesungguhnya siapa yang bertakwa, yang bersabar, maka Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Maka terbongkar, tuan-tuan. Ini fasa. Kita ni berada pada perjumpaan yang ke-8. Perjumpaan akhir nanti bulan depan. Habislah kita surah Yusuf. Ya, ni dah hujung-hujung. Jadi ini adalah peristiwa bagaimana terbongkarnya Nabi Yusuf itu siapa. Ya. Mereka kata, adakah kamu Yusuf? Nabi Yusuf mengaku, ya, ana Yusuf wa hadha akhi, dan Allah telah memberi kurniaan kepada kami. Apa kurniaannya, tuan-tuan? Kurniaan kepada mereka ialah takwa dan sabar. Ya, walaupun kita cakap bahawa Nabi Yusuf dapat puasa, dapat apa sebagainya, tetapi yang difokuskan oleh Nabi Yusuf daripada Allah SWT adalah wa may yattaqi wa yasbir. Siapa yang terus menerus bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan, menghilangkan ganjaran kepada orang yang muhsinin. Jadi orang baik itu mestilah takwa dan sabar. Penting, tuan-tuan, ya, pasal apa? Takwa ini dalaman di hati kita ikut apa Allah cakap, tinggal Allah larang. Tetapi sabar ini ialah ketika ada ujian, masih lagi boleh mengikut kepada panduan daripada Allah. Masih lagi ikut panduan daripada Allah. Dan ini yang ditunjukkan bila Nabi Yusuf bersabar, Nabi Yusuf tidak blame pada orang lain, tidak respon secara negatif, maka akhirnya Allah memberi ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Jadi antara isu yang boleh berlaku dalam hidup berkeluarga, sulit menerima perubahan positif anak setelah lama dalam kesalahan ataupun kelemahan. Ya. Jadi di sini penyelesaiannya yang kita belajar daripada qad manallahu alaina, buka hati untuk menerima bahawa perubahan itu mungkin apabila anak menunjukkan niat baik ataupun berusaha, berikan kepercayaan. Itu sebabnya, tuan-tuan, ya, kadang-kadang anak tengah berhingus, kan, itu belum lagi kawan-kawan kita sekolah rendah, sekolah menengah, kan kita tengok macam ni tidur pun bangun lambat, kan. Tapi sebenarnya bagi masa 30 tahun saja, itu cara pandangnya, kan. Inilah CEO, inilah menteri yang dulu tidur lambat, tapi sekarang tak tahulah dia level macam mana, kan. Tapi seseorang itu boleh berubah. Seorang itu boleh berubah. Dan kalaupun sekarang orang membuat masalah, orang itu boleh berubah apabila Allah memberi manallah, Allah memberikan satu kurniaan kepada kita. Ya. Jadi itu adalah cara pandang yang dibawakan oleh Nabi Yusuf tadi, ataupun pasangan suka bersabar dalam mendidik anak,
menghadapi cabaran rumah tangga, maka kita kena teguhkan dengan apa? Pasangannya, takwa dan juga sabar. Takwa kita solat, kita baca Quran, tapi ia juga perlu membawa kepada sabar. Ya, membawa kepada sabar. Pasal kalau katakan tidak membawa kepada sabar, apa jadi? Takwa itu tidak boleh memberi kesan dalam menghadapi ujian. Dalam menghadapi ujian. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-11 surah Hud yang saya bawakan tadi itu, bahawa antara orang yang terselamat daripada putus asa, daripada tidak bersyukur ataupun sombong dalam kehidupan, ialah apabila orang itu illal ladzina sabaru, bukan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Biasanya illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tetapi dalam ayat 11 surah Hud, illal ladzina sabaru wa amilus solihat, kerana apa tuan-tuan? Sabar adalah cabang kepada iman. Iman itu adalah akar. Maksudnya kalau ada pokok kelapa ke pokok besar tu, dia punya ranting-ranting itu adalah sabar. Macam mana dia datang? Dia datang daripada iman, akar yang kuat. Jadi kalau ada akar yang kuat, dia keluar ranting yang bagus, maka ia akan memberi teduh pasal pokoknya rendang. Tetapi kalau sekadar akar sahaja, tak ada ranting, tak mampu tuan-tuan. Tak mampu. Ataupun kalau akarnya itu adalah akar serabut. Tuan-tuan tahu kan, ada akar tunjang, akar serabut. Kalau pokok besar, akar serabut, rasa-rasanya apa jadi tuan-tuan? Bila kena saja ujian, dia tumbang. Bila kena sahaja ujian, kalau akar iman itu tidak kuat, tumbang. Anytime sahaja dia boleh putus asa, ya, seperti mana dalam kisah Nabi Yusuf ini, segala ujian badai yang melanda itu memang mencabar dan is real dalam kehidupan kita. Ataupun dalam organisasi, mungkin staf kecewa kerana usaha keras tidak nampak hasil, maka apa perlu diingatkan oleh bos? May yattaqi wa yasbir. Kan? May yattaqi. Kamu tengok cerita Nabi Yusuf tu, pasal dia bertakwa, dia sabar sikit je. Sikit pun berapa puluh tahun juga lah tuan kan. Tapi maksudnya apa? Go on. Pasal ada yang tanya pada ayat yang ke-11 surah Hud, sama juga dalam kisah ni, dalam hidup ni kita berapa lama kena bersabar untuk kita mendapat rahmat, untuk kita dibantu oleh Allah? Jawapannya apa tuan-tuan? Ada 3. Satu, sabar ketika first slap. Kan? Ketika menghadapi ujian tu, kali pertama kena lempang itu, sabar. Ya, jangan respon negatif. Respon negatif, Allah biarkan kita respon sendiri. Allah tak akan tolong. Nombor 1. Midtermnya ialah sabar sampai dapat solution. Sabar sampai dapat solution. Tetapi pada ayat yang ke-11, ya, pada ayat yang ke-11 dijelaskan tentang ajrun kabir, maka sabar itu kita kena bertahan sampailah kepada kita dapat ganjaran yang besar, iaitu bila kita dapat masuk syurga, ya. Jadi itu adalah antara perkara yang perlu kita beri perhatian. Hijau T5 okey. Okey, alhamdulillah. Take 5 dah ya. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Ya, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Ya. Jadi mereka bersumpah, laqad atharakallahu alaina, Allah telah memuliakan dan melebihkan kamu, dan sesungguhnya kami adalah orang yang khati'in. Kali ini apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka mengaku bersalah. Akhirnya, ayat 91. Mereka buat perangai pada ayat yang ke-7, 8 macam tu. Planning, plot, apa sebagainya. Itu kalau kita baca surah, memang pendek je tuan-tuan kan? Berapa? Setengah jam je. Tapi duration, ya, interval itu ialah sekitar 30-40 tahun. Daripada kecil, zaman Nabi Yusuf 7-8 tahun, ada yang kata 12 tahun, sampailah jadi menteri. Berapa tahun tuan-tuan? Sekitar 30-40 tahun. Dan itulah sempatnya si ayah sampai katarak,
ya, sampai Binyamin datang balik, sampai ekonomi yang 7 tahun bekerja keras, kemudian kemarau, sempat semua perkara tersebut baru mengaku silap. Apa poin dia tuan-tuan? Dalam hidup kita ada orang-orang yang hadir dalam hidup kita, dia mengaku silap, tunggu 40 tahun lagi daripada sekarang. Ya. Mampu ke kita tuan-tuan? Itulah bagaimana surah Yusuf melatih kita bahawa bukannya kita perlu orang mengaku salah ataupun mengaku silap di depan kita baru kita boleh go on. Jalan je hidup seperti Nabi Yusuf. Pasal Nabi Yusuf dia jadi menteri ke apa ke, dia tak mengharapkan bahawa si abang-abangnya, aku harap mereka mengaku salah depan aku bila aku jadi menteri nanti. Tak ada. Bukan itu cara berfikir Nabi Yusuf yang dibawakan. Tetapi itulah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Allah yang uruskan, jangan kita uruskan. Kita kalau boleh ialah orang yang pernah buat silap dengan kita, kalau boleh dia mengaku salah depan kita, depan-depan. Itu biasa manusia. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapat surah ini, maka ia adalah tarbiyah untuk Nabi dan tarbiyah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa jangan harapkan orang mengaku salah depan kita. Biarlah dia mengaku salah di depan Allah ya. Dan bila mengaku salah di depan Allah itu, tahulah cara Allah menyusunnya, apa prosesnya. Kena melalui ekonomi, masalah ekonomi, kena berulang-alik ke Mesir, sampailah kepada ayahnya katarak, ujian demi ujian, akhirnya rasanya baiklah kita ngaku silap je lah. Dulu kita pernah buat perangai apa sebagainya, ngaku je lah. Ya. Dia datang daripada dalam tuan-tuan. Berbanding dengan Nabi Yusuf ni cakap, kamu adalah yang buat jenayah dahulu. Kamulah yang menyebabkan aku jadi menteri. Okey juga kalau cakap macam tu kan. Tapi kalau orang sakit hati, kamulah yang menyebabkan aku masuk telaga, kamulah yang menyebabkan aku masuk penjara, kamu, itu adalah bukan orang baik. Bukan orang baik. Ya. Pasal kita ini tuan-tuan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam surah Asy-Syams. Allah berikan ilham pada kita. Fujur ini maksudnya macam fajar. Fajar tu meletus kan. Kita ni ada je semangat nak lawan, kita tak puas hati apa sebagainya. Tetapi Allah bagi takwa. Tolong, kalau kita ada minyak, tekan minyak, tapi kena belajar juga tekan brake. Takwa itu adalah brake. Ya, kawal sikit. Kita memang nak lawan, kita memang tak puas hati, tapi takwa kata tak apalah, kalau tak puas hati pun biar Allah yang selesaikan. Itu takwa. Memang kita nak marah kalau orang buat silap dengan kita, mengaku depan kita, kalau boleh berlutut, bersujud kan. Tapi takwa, biarlah dia berlutut pada Allah. Bersujud pada Allah dapat pahala. Lutut pada saya bukan dapat apa pun. Begitu kan? Itu bagaimana ilham. Pasal setiap orang ada ilham tuan-tuan. Ingat yang tadabbur Quran tak ada ilham ke? Kalau orang buat silap nak suruh orang nak bagi juga kan? Semua orang ada. Ya, Nabi pun ada keinginan itu, tetapi kerana takwa menguruskan, bukan melangkau ya, menguruskan fujur, ya, menguruskan fujur, maka itu yang dia laju-laju juga kan. Tapi break, laju break balik. Dan kemahiran menggunakan break takwa itulah yang menyebabkan Nabi Yusuf tadi kan, wa yasbir man yattaqi wa yasbir. Bertakwa dan bersabar. Itu yang menyebabkan Nabi Yusuf itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau anak sukar mengakui kesilapan, dorong anak agar mengenal nilai pengakuan dosa melalui introspeksi. Sekali lagi tadi ya, maksudnya melalui pertanyaan dan melalui doa tuan-tuan. Ya. Doa. Ya. Kalau katakan dalam tempat kerja contohnya staf sukar mengakui kelebihan rakan sekerja, maka kena belajar laqad atharakallahu alaina. Abang Nabi Yusuf pun boleh mengaku kelebihan Nabi Yusuf. Jadi maksudnya staf kena belajar juga ataupun bos mengakui kelebihan yang ada agar sentiasa menghargai dan akhirnya tahu kekurangan. Abang Nabi Yusuf tadi tahu kekurangannya pernah berbuat silap. Maka bila ini dah apa Ustaz, tuan-tuan? Dia dah mengaku silap. Apakah kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yawm.
yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Orang dah mengaku silap tuan-tuan 40 tahun, rasa-rasanya tak ke sakit hati. Kalau dia dah mengaku silap tu, apa perlu kita buat? Ikut fujur, ya, ikut fujur kehendak dalam diri, kita balon je lagi, kan? Balon je lagi. Kalau ada netizen itu, dia bagi komen balon sampai orang tu naik blood pressure sampai masuk hospital. Bagi nombor telefon sekali orang yang mengaku silap itu, biar dia call, biar orang datang ke rumahnya, cat merah. Kan? Baru puas hati. Pak mengaku 40 tahun. Kan begitu kan? Aku yang masuk telaga tu. Begitu kan? Tetapi subhanallah, tengok perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Kamu pada hari ini tidak akan ditemplak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang terlanjur itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu dan dia jualah yang maha mengasihani daripada segala yang maha mengasihani. Allahu Akbar. Macam mana jadi begini tuan-tuan? Macam mana jadi begini? Kerana takwa tadi itu. Takwa itu bukan sekadar sembahyang tuan-tuan ya. Takwa itu ialah break. Kita sembahyang kan break kan? Tengah meeting, Allahu Akbar, break. Sekejap. Okey. Pasal itu adalah tarbiyah kepada pelajar tahun 4 USM yang nak keluar nanti. Kalau dia semangat belajar, tak boleh break ketika waktu solat, nanti waktu meeting pun dia tak boleh break. Ketika dia rasa dia nak sign check pun dia tak boleh break, membuat keputusan yang tak betul, ataupun ketika orang tawarkan sesuatu bawah meja, dia rasa susah nak break. Ambil je lah. Kan? Break ni penting. Ya. Yang kita servis biasanya apa tuan-tuan? Break ke ataupun pedal minyak? Break yang selalu kena servis. Kan? Ya. Kalau kita tak servis break, itu yang masalah. Ya. Jadi dalam ayat ini pasal Nabi Yusuf selalu servis breaknya, ya. Yattaqi wa yasbir, maka dapat break. Ketika orang dah mengaku salah lebih 30-40 tahun, breaknya apa? Aku tak akan kutuk kamu. Abang, okey abang. Okey. Yang tersilap lah. Ya. Allah akan mengampunkan abang-abang semua. Ya. Pasal apa? Allah itu maha penyayang. Maha penyayang itu remedy kepada Nabi Yusuf bahawa dengan kasih sayang Allah, itu sebabnya saya cakap begini. Dan dengan kasih sayang Allah, Allah juga boleh beri pada abang. Itu sebabnya abang mengaku silap. Kan? Tak apalah abang, kita adik-beradik kan. Nanti kita tengok ayat 100 pada episod akhir nanti. Ya, macam mana perkataan itu disebut balik semula. Tapi nak ceritanya apa tuan-tuan? Dalam hubungan kekeluargaan, anak takut dihakimi ataupun dilecehkan setelah membuat kesalahan, maka ibu bapa perlu menunjukkan kemaafan dan belas kasihan. Sama juga suami isteri. Memanglah suami itu boleh buat apa sahaja kesilapan, ataupun si isteri boleh buat apa sahaja kesilapan, tapi siapa yang boleh melangkau rahmat Allah untuk memaafkan? Dan kalau katakan orang itu susah sangat nak memaafkan, itu maksudnya apa tuan-tuan? Dia lebih hebat daripada Allah yang boleh memaafkan. Kan? Saya tak akan maafkan abang. Saya tak boleh. Kan? Saya tuntut sampai akhirat. Tapi kalau katakan dia tidak buat dosa selain daripada dosa yang Allah senaraikan dalam Al-Quran, pasal Allah kata dalam surah Az-Zumar, Allah boleh ampunkan segala dosa yang Allah nyatakan dalam kehidupan. Tapi ada orang yang tak boleh ampunkan dosa. Maksudnya ada dosa selain daripada dosa dalam Al-Quran, maksudnya dia lebih hebat daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya lagi orang itu berjuang di jalan Allah dalam surah As-Saff, yaghfir lakum zunubakum. Allah ampunkan dosa kamu. Ya, macam tuan-tuan kan, tuan-tuan nak buat baik, tuan-tuan nak perjuangkan Islam, Allah janji yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Kesannya apa tuan-tuan? Di kalangan pejuang-pejuang, dia kena memaafkan kesilapan-kesilapan orang yang berjuang. Ya. Allah dah ampunkan, tapi saya tak akan ampunkan. Awak pejuang Islam tapi awak buat kelemahan, saya tak ampunkan. Awak ni keliru. Siapa Tuhan, siapa yang manusia sebenarnya kan? Ya. Jadi itu yang kita nampak daripada kisah Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf memaafkan, ya. Ataupun konflik lama antara staf sukar diselesaikan, ya. Konflik tetap konflik lah tuan-tuan kan. Memang perit. 30-40 tahun perit, memang perit. Kalau kita mula recall, kalau kita mula fokus kepada current dan juga tahu bahawa orang ini manusia dan orang ini dirahmati Allah, Allah rahmati saya, maka kita nampak kita dah ada break.
Tapi kalau pakai tekan minyak tuan-tuan, memanglah itulah masa apa Al-Aziz Nabi Yusuf sebagai pemerintah boleh sahaja buat apa-apa kepada si abang tadi. Idhabu biqamisi, maka ini kali ketiga baju dikaitkan. Ya, dalam filem Yusuf ini, baju adalah antara props yang penting tuan-tuan ya. Baju pertama, baju ketika Nabi Yusuf kecil. Baju kedua bila ditarik oleh isteri Al-Aziz. Yang ini adalah baju ketiga. Ambil baju aku ni, pergi jumpa kepada abah ya, bawa kepadanya. InsyaAllah harap-harapnya dia ya'ti basira, dapatlah penglihatannya. Waktu ni bi ahlikum ajma'in. Bawalah semua ahli keluarga kita semua, kamu semua, ya abang-abang, bawa semua bang datang ke sini. Ya. Bukan sekadar memaafkan, tetapi jom. Ya, datang sini. Ya, datang sini. Kat sini okey, lebih okey, kan? Tengok keadaan ni. Saya nak belanja abang-abang semua ni. Ya. Siap begitu lagi tuan-tuan. Ya. Bukannya maafkan, dah baliklah kamu. Dah. Aku tak nak tengok lagi kamu lepas ni. Tak ada. Ya. Bawa semua, ya. Dan ini adalah pelajaran untuk kita, anak atau keluarga terpisah, hubungan renggang, kembalikan balik. Kalau mereka sudah berpisah 40 tahun, ya, maka tetap Allah ataupun Nabi Yusuf nak kembalikan semula, ya, tetap ingin kembali. Syaratnya apa tuan-tuan? Memaafkan. Ya. Dan dalam organisasi, staf kurang percaya bahawa masalah boleh dipulihkan selepas kegagalan. Gaji tak bayar 6 bulan, kan, itu, ini dan sebagainya. Tetapi kalau ada kemaafan dan masing-masing baiki balik apa sebagainya, perkara itu adalah salah satu perkara penting dalam organisasi. Ya. Bukan mudah tuan-tuan ya, bukan mudah. Tetapi kita dapat ubatnya daripada Al-Quran. Selagi orang ini mengaku silap, poinnya mengaku silap. Masing-masing mengaku silap apa yang silap dan masing-masing cuba untuk move on. Walamma fasalatil 'ayru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Sampai saja ya baju itu, ya, sebenarnya baju tu tak sampai lagi. Kafilah tu meninggalkan Mesir saja, 400 km tuan-tuan ya, 400 km. Tapi si ayah dah mula cakap apa? Aku ada terbau Yusuf. Kan? Terbau Yusuf. Mereka tu bawa dalam perjalanan. Kalau dah dekat dah pun, kalau 1 kilometer, mana ada bau baju, tuan-tuan kan? Tapi nak menceritakan apa? Menceritakan bahawa ini adalah salah satu lagi perkara yang boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pada Nabi Yaqub, tetapi dalam hubungan ayah, anak, ibu, anak, hubungan itu adalah hubungan yang real, yang Allah boleh bagi. Dan kita tahu pun, ada mimpi, ya, ada ilham, perkara itu mudah Allah bagi. Itu sebabnya apabila kita melihat surah Al-Kahfi, bila pemuda itu amanu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tuan pernah baca kan surah Al-Kahfi? Apa poin dia? Bila seseorang itu beriman, Allah tambah hidayah. Bila seseorang itu beriman, Allah tambah ilham. Hidayah itu ilham. Dia nak buat baik, ada strategi nak pergi ke gua, kemudian nak buat itu, nak buat ini. Walaupun pergi ke gua itu tak semestinya selamat. Boleh je tentera serang, cari mereka dan kena bunuh pemuda Al-Kahfi. Tetapi Allah bagikan ilham-ilham, tapi protection datang daripada Allah. Sama macam ini. Allah yang setkan, tapi ilham itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keraguan orang lain terhadap kepekaan ataupun intuisi ibu bapa, ya, ada yang kata tak payahlah kisah pasal mak ayah. Tapi sebenarnya ia adalah real tuan-tuan ya. Kalau kita ada masalah, rasa anak dalam masalah, tapi orang lain berkata kamu sudah tua tak tahu, tetaplah percaya, ya, call dia lah. Nothing tulus kan. Call saja anak kata kamu ada masalah ke, kan? Ataupun kalau tak dapat call, kita doa. Kita doa, ya. Kerana apa? Kerana ilham yang didatangkan itu datang daripada Allah. Kalau orang yang bukan Islam pun kerana kasih sayang, Allah akan datangkan ilham itu. Ya. Ilham itu pernah datang pada Asyah dan Fir'aun. Fir'aun itu bukan Islam pun. Kerana kasih sayang pun boleh datang ilham itu. Apatah lagi kalau orang itu beriman, tuan-tuan. Sebabnya ketika kita dalam hidup ini menguatkan iman,
kita buat amal-amal solat dan sebagainya, bersedia untuk menerima ilham. Kalau kita ada terasa sesuatu, kalau tak baik, kita doa minta protection. Kalau baik, maka kita mohon Allah berikan pada kita. Tuan-tuan dan Allah sekalian, di hujung-hujung ini, staf sukar yakin pada harapan positif dalam situasi sulit, belajar tentang inni la ajidu rihu Yusuf, yakin pada tanda kebaikan walau belum nampak hasil. Dah nampak dah, saya dah boleh baca lah tahun 2027 ini, kan. Pasal apa? Pasal dengan ilham, dengan info yang ada, maka ia boleh membawa kita prediktif ke depan. Sekarang kita ada predictive AI kan, dah mudah dah ada predictive AI. Tapi sebenarnya predictive AI sebelum ada itu, sebenarnya the real intelligence, ada super intelligent yang boleh bagi, install, ilham kepada kita untuk melihat ke depan. Makin lagi kuat keimanan kita, maka basirah itu akan dibukakan. Ya, kita akan nampak perkara tersebut. Dan ia bukan hanya untuk Nabi Yaqub semata-mata, untuk semua orang yang beriman. Kata abang-abang dia, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, sesungguhnya ayah masih berada dalam keadaan tidak siuman. Anak tadi ni kan dah balik kan? Anak balik. Kan anak dah ngaku salah kat sana kan? Buat perangai lagi dengan ayah. Apa pelajarannya tuan-tuan? Walaupun orang dah mengaku salah, tapi masih buat perangai juga. Dia bukannya terus complete, perfect. Ya, yang salah tu dia ngaku salah lah pasal dah kena tekan dekat sana. Tapi dekat sini, dia tetap juga rasa bahawa abah ni tak betul lah. Ada kata bahawa Yusuf pula. Mana ada Yusuf? Ya. Maka kata Nabi Yaqub, falamma anja al-bashir, ya, okey, peristiwa itu, ya, bila datanglah pembawa kabar, dia bawakan kepada wajah Nabi Yaqub ini, fartadda basira, kembalilah basira. Kata Nabi Yaqub, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku dah cakap aku tahu daripada Allah ma la ta'lamun. Nabi Yaqub, Nabi dapat wahyu, tapi bagi kita, kalau dapat daripada Allah itu namanya apa tuan-tuan? Ilham. Aku dah cakap dah. Aku tahu. Allah beri sesuatu, dah beritahu, ya. Cuma aku tak boleh nak terangkan pada kamu saja pasal ialah aku ni bukan, kalau kita zaman kita tuan-tuan kan, kita ni bukan nabi. Tak boleh cakap sebenarnya abah ni lebih kurang rendah sikit je daripada nabi. Jangan cakap begitu pula tuan-tuan. Kan? Cuma abah tahu kan, susah nak cerita. Kalau kita cakap susah nak cerita tu, maksudnya itu adalah perkara yang paling kurang ialah ia tidak membawa pada dosa. Jadi maksudnya apa yang kita rasakan itu, kita cuba untuk kita cari data, kemudian kita cuba doa, ya, kalau tak baik itu minta perlindungan. Perkara-perkara tersebut adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Maka bila Nabi Yaqub dah nampak itu, dia cakap aku dah tahu, maka barulah di anak-anak dia sekali lagi, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mintalah ampun bagi kami akan dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah. Tuan-tuan nampak kan, tadi ngaku salah depan Nabi Yusuf. Balik, ya, bila balik ni, dia buat perangai, dia marah lagi ayah dia. Tapi bila ayah dia kata, tengok, kan? Okey, abah. Kami salah lagi abah. 2 kali ngaku salah kan? Maksudnya ada orang tuan-tuan, dia mengaku salah hanya pada orang tertentu saja dalam hidup. Ya, depan bos mengaku salah, depan staff dengan kawan lain dekat rumah buat perangai lagi pasal dia rasa macam saya tak salah. Ya. Sampai dia kena tunjuk, ya, ditunjuk depan-depan, dan ini semua adalah susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau anak suka mengakui dosa, kesalahan, tanamkan budaya taubat dan pengakuan dalam keluarga, ya, ataupun dalam organisasi. Kalau staf suka mengakui kesilapan, belajar daripada perkataan inna kunna khati'in. Khati' ini tuan-tuan, maksudnya apa? Buat silap secara sengaja. Ya, buat silap secara sengaja. Kalau mukhti' adalah orang buat silap tak sengaja. Jadi dalam hal ini, kita tahu bahawa ada orang kata, bolehlah kamu kalau tersilap tak sengaja, bolehlah saya maafkan. Ini pasal kamu sengaja. Memang sengaja pun khati' ni, kan? Jadi maksudnya tuan-tuan,
tidak mustahil orang buat silap secara sengaja. Dan silap secara sengaja bagi Nabi, abang-abang Nabi Yusuf ini ialah bab apa? Merancang untuk memasukkan adiknya itu ke dalam perigi. Itu memang yang sengaja, bukannya muhtik, tak sengaja. Pasal mereka plan. Ya, mereka plan. Jadi jangan tak mustahil tuan-tuan ya, di tempat kerja ke, di tempat dalam keluarga ke, pasangan kita ke, anak kita ke, buat silap sengaja. Sengaja. Ya, kerana apa? Kerana mengikut kepada jahilin, mengikut kepada perasaan. Ayat yang terakhir pada hari ini, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub berkata apa? Aku akan meminta ampun bagi kamu daripada Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Tuan-tuan tengok perkataan saufa. Saufa. Saufa tu maksudnya satu masa nanti. Bukannya qala astaghfir lakum. Nabi Yakub kata aku akan memohon keampunan kepada Tuhanku. Tak. Ada perkataan saufa. Dia dalam Al-Quran ini kalau dia ada perkataan thumma atau kalau ada fa, maksudnya tak lama lepas tu. Kalau thumma, lama sekejap, lama lagi lah, ya. Tapi kalau katakan sa, lebih lama, ya. Kalau saufa, lebih lama. Apa poin dia? Nabi Yakub memang terasa sangat dengan anak dia. Memang terasa dengan anak dia. Jadi kerana ada kesan kepada hatinya, walaupun beliau memang nak mintakan keampunan untuk si anaknya, ya, nak memaafkan, nak minta Allah ampunkan dosa-dosa mereka, tetapi memerlukan apa? Memerlukan masa. Dia nak proses dahulu. Ya, proses dahulu, nak bagi bertenang dahulu. Ya, walaupun hakikatnya dia tahu bahawa Allah memang pengampun, memang penyayang. Allah memang begitu. Allah tak ada masalah. Tapi saya perlukan masa sikit. Jadi kalau ada orang kata saya akan satu hari nanti saya akan mintakan ampun pada Allah untuk kamu pasal kamu buat silap pada saya. Sepatutnya kamu kena maafkan sekarang. Itu ada saufa. Dia tadabbur pula kan. Maksudnya manusia memerlukan masa, itu normal tuan-tuan. Ya, normal. Yang tak perlukan masa adalah Allah. Allah boleh terus saja ampunkan, ya, ataupun Allah delay ke, itu Allah. Tetapi bagi kita, seperti mana Nabi Yakub terkesan dengan apa yang berlaku. Jadi itu adalah ayat yang terakhir pada hari ini, ayat yang ke-98. Jadi apabila Nabi Yakub kata dia akan mintakan ampun kepada anaknya, pada bahagian akhir nanti kita akan tengok bagaimana mereka akhirnya bergerak menuju ke Mesir. Ini dah menuju kepada ending kepada cerita ini. Tetapi kita akan perhatikan nanti tuan-tuan ya, di bahagian akhir nanti bagaimana pertemuan semua ahli keluarga Nabi Yusuf, bagaimana itu permulaan Bani Israel masuk ke Mesir. Bani Israel, ya, Yakub tu Israel nama lainnya, ya. Jadi anak cucu cicitnya itu Bani Israel. Inilah sejarah kemasukan Bani Israel ke Mesir. Ya, dalam keadaan yang apa? Mulia ke tak mulia? Mulia, kan? Masa awal dulu Nabi Yusuf masuk dalam keadaan tak mulia, tapi akhirnya jadi mulia. Dan sekarang dia masuk secara mulia, tetapi apa yang berlaku 400 tahun selepas itu mereka jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. 400 tahun, ya. Maka bagaimana mereka jadi hamba kepada Firaun kerana antara perkaranya mereka jauh daripada etika takwa dan sabar yang kita belajar tadi. Takwa sabar menyebabkan Nabi Yusuf naik, dan hilang takwa sabar jadi hamba. Takwa sabar naik balik, ya. Kalau katakan Bani Israel itu naik 2 kali pada kerajaan anak Nabi Sulaiman dan juga pada zaman Nabi Isa. Pada kerajaan anak Nabi Sulaiman, kena bila takwa sabar habis, diserang oleh Babylon, 600,000 orang Bani Israel dibunuh, ya. Dan kemudian 600,000 orang dibawa ke Babylon menjadi hamba. Jadi dia punya cerita tu macam lebih kurang aja. Dan umat Islam berapa kali jatuh tuan-tuan? Berapa kali naik? Naik pada Baghdad Andalusia itu, kemudian diserang oleh Hulaguhan, kan, jatuh. Naik balik Turki Osmaniyah, diserang 1924, jatuh. Dan sampai sekarang tak naik-naik sangat. Macam mana nak naik? Takwa dan sabar perlu dibina di dalam umat Islam, ya. Dan dengan takwa itu, break itu kena selalu servis,
baru Allah berikan balik ganjaran kepada umat Islam. Pasal janji Allah dalam Quran, dalam hadis, ialah umat Islam akan naik. Tapi break takwa tu kena servis selalu. Banyak sangat yang kita kena buat agar break takwa itu okey, sehingga kan kemenangan akan kembali kepada umat Islam, dan itu antara pelajaran yang kita akan tengok pada bahagian akhir surah Yusuf. Qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita sama-sama akhiri dengan kita membaca sedikit doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menjaga kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, binalah dalam diri kami sifat takwa dan sabar ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa bertakwa, bersabar dalam menghadapi ujian hidup kami, ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami menguruskan kehidupan ujian kami tanpa takwa dan sabar yang menyebabkan kami terjauh daripada ganjaran yang besar daripada sisi-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. So sikit tuan-tuan ya, selepas habis surah Yusuf nanti saya ada berbincang dengan Dr. Sazani. InsyaAllah kita akan teruskan dengan siri surah Al-Kahfi. Siri surah Al-Kahfi. Saya adalah tulis buku surah Al-Kahfi, tapi kita akan bahaskan lebih lagi. InsyaAllah mungkin beberapa siri lah. Saya target 10-15 ayat pada satu siri. Jadi boleh maklumkan pada rakan-rakan yang nak ikut. Bulan depan kita habis surah Yusuf, bulan seterusnya kita mulakan surah Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Kita ada bagi soalan-soalan cepu mas nanti. Oh, itu kita tanya Dr. Sazani, insyaAllah akan umumkan nanti. Oh.